Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf hamzah. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita buat satu lengkungan kecil menaik dari kiri ke kanan di atas garisan. Pusing balik ke bawah seperti bentuk bulan sabit kecil. Kemudian, dari hujung bawah tu, kita terus tarik satu garisan condong pendek ke arah kiri bawah. Huruf hamzah ni menyerupai kepala huruf ain yang kecil. Nampak tak? Dah siap satu huruf hamzah comel yang duduk terapung. Jom, kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat dia kawan-kawan, kita buat kepala melengkung kecil dulu di atas garisan. Kemudian tolakkan ekor condongnya ke bawah kiri. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf hamzah ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.